Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Lensa Amazing TV akan membawakan satu liputan khas dari Pekan Kod Lanaz bagi menyelami asal-usul seni warisan Kelantan, iaitu wayang kulit. Yang uniknya telah diwarisi oleh satu keluarga yang berbangsa Cina. Wayang kulit adalah warisan seni tradisional yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan moral, spiritual dan budaya yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Di Malaysia, khususnya Kelantan, ia menjadi simbol identiti masyarakat dengan cerita epik, Ramayana dan tokoh seperti Sri Rama, Siti Dewi serta Pak Dogol. Angka minat wayang kulit ni dari kecil lagi. Angka turut nenek angka kita tengok wayang kulit. Lepas tu angka balik rumah, angka ambil buku tulis angka. Angka buat patung wayang kulit. Buat patung tu sampai tinggal kulit, buku latihan angka. Pergi sekolah cikgu ulas lengah lah. Lepas tu lama angka minat tu angka main kerja Kod Lanaz ni, angka jumpa dengan seorang tok dalang yang tersohor di Kod Lanaz, Dahlah Baju Merah. Dia pun ajar angka cara-cara buat patung wayang kulit. Kehebatan Uncle Ang bukan sahaja terserlah sebagai tok dalang yang menghidupkan penceritaan. Lepas angka main patung wayang kulit, angka tubuh Persatuan Wayang Kulit, iaitu Persatuan Wayang Kulit Seri Cindayu. Singkatan Cindayu, Cina, India dan Melayu. Dalam kumpulan angka tu semua ada. Ada Cina, ada India, ada Melayu, ada Siam. Unikan seni wayang kulit terserlah melalui setiap ukiran wataknya yang dihasilkan dengan identiti, bentuk dan karakter yang berbeza, menjadikan setiap karya mempunyai nilai seni tersendiri. Cara-cara pembuatan wayang kulit ni, kita ambil kulit lembu, kita jemur selama 3 minggu. Beliau juga mahir menghasilkan sendiri patung-patung wayang kulit mengikut proses pembuatan tradisional yang teliti dan autentik. Wayang kulit diakui sebagai warisan budaya dunia, menegaskan nilai seni dan falsafah Nusantara. Di sinilah tempat sesi latihan dilakukan sebelum mereka membuat persembahan yang sebenar. Kebakaran serta dedikasinya dalam memelihara warisan seni ini turut mendapat pengiktirafan apabila beliau beberapa kali dijemput sebagai penceramah untuk berkongsi ilmu mengenai warisan wayang kulit serta teknik patung wayang kulit kepada masyarakat dan generasi muda. Sesi latihan ini diadakan bersama para pemuzik atau lebih dikenali sebagai panjak. Setiap persembahan wayang kulit bukan sahaja digerakkan oleh tok dalang, malah turut dibantu oleh sebuah pasukan lengkap pemuzik yang memainkan pelbagai rentak dan irama mengikut perkembangan jalan cerita. Semasa persembahan wayang kulit, tok dalang akan menggunakan batang pisang untuk memacak watak-watak dalam persembahan wayang kulit. Angka pernah pergi ke Thailand, Nakhon Si Thammarat. Dari Sungai Golok ke Nakhon Si Thammarat 700 km. Lepas tu angka pernah pergi buat persembahan di Parlimen Malaysia. Dan seluruh Malaysia ni angka pergi dah lah. Harapan angka supaya budak-budak lah ni dia kena belajar wayang kulit. Nak belajar wayang kulit dia kena kenal dulu wayang kulit. Kalau kita kenal, kita cinta. Kita cinta, kita minat. Kalau minat, kita belajar. Seni bukan hanya untuk diwarisi, malahan kita kongsi bersama. Demikianlah tentang warisan wayang kulit, sebuah seni tradisi yang begitu unik. Semoga generasi muda terus menghargai dan melestarikan warisan ini agar cahaya budaya kita tidak pernah padam. Saya Afi Haikal, tinggalkan lokasi.